kasih. Ada chili oil tak? Ada chili oil. Ha. Dia tak ada. Ah? Oh, chili oil tak ada? Okey. Thank you. Wih, oh my god, how to eat this? Go. Kenapa tak buat soto Madura dekat Mak Azhar? Sebab tak ada yang open lagi kat sana. Tak ada yang full face open kat Mak Azhar. Hari tu ada lah. Hari tu ada event lain yang akan join. Sedapnya. Apa yang gede? Akak. Ni eh? Ya. Okay. Nak apa? So, soto Madura dekat Lotus Bahar tau. Oh, berapa? Ya, dengan garcil. Garcil pun ada sana. Rasanya tak perlu kot. Setakat nak makan, lepas tu lupa kamera. Tengok ni. Wah, bestnya. Ada bila datang Bahau? Oh, thank you for the gift. Tak tahu. Tak tahu lagi. Tapi kau ada perasaan nak datang? Oh. Jauh. Mana orang Negeri Sembilan? Orang Negeri Sembilan pergi singgah soto Madura. Dekat Lotus Bahau. Mana orang Negeri Sembilan? Mana suaranya? Ada berapa lagi draft content? Ada. Boleh shoot lah. Aku rasa kau baru je cakap kau tak nak buat konten lagi sebab ada 2 draft. Dua-dua kau dah post ya? Ya. Dah lah tengah puasa. Ya Allah. Awak janganlah tengok. Rasa Rina dah kenyang makan mi. Rina nak habiskan ayam. This one.
Menarik tak kalau soto Madura jual ayam macam ni? Merasa menarik tak? Apa pendapat kau? Menarik. Tapi berapa sudah ekor? 15. Tapi berapa dia nak kena jual? Kalau soto sekali dengan ayam ni, like dah apa? Korang nak dia nak jual berapa? Mana subsidi lagi? Tu abang tu tak? Depan mangkuk. So, Abang ni aku dah habis makan baru kau bagi. Kau tengok. 15. So, soto 15. RM30. Anda pasti? Ni berapa ringgit tadi? Tak, tengok rasa lagi. Tapi bahan dia tak sebanyak aku. Ya. Berapa RM5? RM18. Malangnya dia nak naikkan RM3 je. Tadi dah aku tengok set ni yang ada udang galah RM35. Belum lah. So make sense je dah. Tapi laksa memang daripada seafood. Soto is like seafood. Agak ada orang tanya kita betul-betul sibling. Tak. Mak kita orang jumpa Eja dekat tepi tersampai hijau tu. Mak kandung Aisyah buang Aisyah. Lepas tu mak kita orang macam kesal lah dekat Rina. Mak Rina kesian kat Rina sebab Rina tak ada kawan nak main. Lepas tu Rina umur 2 tahun. Dah pandai berjalan lah. Tapi Rina tak ada kawan. Tapi Rina tak ada kawan. So waktu ni tak faham. Cik Masrudi copy paste muka Aisyah sebab Cik Masrudi tu ayah kandung Aisyah. Ayah kandung Rina, tinggal Rina. Sebab dia terkejut bini dia buang anak dia kat atas sampah. Lepas tu, mak bapak kandung Aisyah kahwin dengan mak kandung Rina. Kan daripada kecil sama-sama. Biasa lah muka kita orang sama. Faham tak? Sebab tu memang normal lah. Orang daripada kecil dah bersama kan, besar-besar dah akan terikut-ikut sekali. Tapi kalau tengok hidung, memang hidung Rina mancung lagi daripada Echa. Muka hidung kau tu bulat. Orang faham tak? Sebab tu lah Rina memang ikut gila muka mak dan Aisyah ikut gila muka ayah. Because we are different. Macam ucup pula. Tak gabung dengan Mama Ayah. Ucup pula memang anaknya Cik Masrudi. Dengan Cik Eno. Cik Eno. Itulah kisahnya. Kita orang open kat sini je. Tak pernah cerita kat mana-mana pun. Sore ni nak mancung Aisyah lagi. Semua orang tahu. Guys, can you see properly? Betapa mancungnya hidup Rina. Kenyang lah, tak suka. Betul ke saya percaya dah ni? Perempuan boleh solat Jumaat. Kalau solat Jumaat tak payah solat Zuhur. Ya Allah. Ajaran mana kau ni? Kan, solat Jumaat tu solat Zuhur lah. Bukan. Orang Aisyah ni kenapa? Kalau nak make up tak cantik ke? I buy a lot of makeup and you say that
Kak Bella ada buat konten ni tau, remove makeup. Nanti korang tengok lah. Dia nak spoil sikit. Yang penting Echa tak menang. Kakak lelaki konten makeup, perempuan remove makeup. Memang makeup lah. Cantik tapi janganlah makan bunyi. Macam mana bang tak makan bunyi bang? Lelaki Echa serius cantik kalau tak makeup. Apa lagi sedih? nak beli Tilah. Aduh matilah. Tilah pun sedap tu. I don't want. Orang Rina dah tukar glitter baru. Hah? Dia sudah share glitter. Aku tak pakai dah benefit Kau pakai Dio je lah. Aku lagi suka turn out Dio sebab nampak lagi natural. Bagi tahu. Tak nak. That's my secret. Rina pakai Universal Palette Dior. Yang ada 4 colour glitter tu. It is so good. I love it. Tapi kalau yang suka makeup tebal yang nak nampak jelas, tak sarankan lah. Tapi siapa yang suka nampak natural, siapa yang suka nak nampak natural tapi still cantik, you can try Dior. Benefit is also good kalau macam nak makeup untuk event. Jadi conclusionnya korang beli je lah dua-dua, okay? Di sini ada air mat besar ke tak? Tulangnya ada sakit. Ingat aku kisah. Aku nak beli apa? Korang nak kita orang bawa jalan-jalan ke? Ke nak Rina N? Cepat tengok Mohsen. Kalau tak Rina N left dah ni. Bila aku jatuh cinta. Ada lagi sesuai kening tebal ke tak? Ni kalau kening tebal. Ni kalau kening besar. Tebal besar ke tebal colour dia? Tebal besar, lebar. Adik tebal ke? Kau tengok kening kau? Tak, aku Tengok kening kau? Kau conceal? Aku angkatkan dia ke atas. Kalau yang tadi. Lawa macam ni. Lagi bukan adik lagi pop up. Alah, tapi dia nak kena bayar. Rina ni macam tak dekat fizikal. Kena diam sebab dia yang bayar. Memang tak ada dek dalam kereta. Takkan lah. Jadi adik kena bayar. Dia sanggup korang nak Rina tutup live dan nak bayar. Yang saya tahu Rina pun sanggup sebab dia suka bayar makanan orang. QQ amoy gitu. QQ. Mak dia tu. Ramai kat belakang. Orang dia bodoh lah. Korang nak yang mana ni? Sebab Rina bosan lah jalan berdua dengan Aisyah. Rina perlukan korang. Tak ada shoot ke hari ni? Kita orang keluar sekejap. Nak ikut. Alah, tak apalah korang sebab Rina nak kena bayar. Elok pula lain Rina, lain Echa yang tak elok.
Siap. Baik korang. Suruh Echa bayar. Echa ni kena cool. Bye. Rina nak bayar, okay? Kat Rina dalam phone. Bye, I'm gonna miss you all. Kita jumpa next week, okay? Rina live seminggu sekali. Korang boleh layan latest content YT Rina tau. Bila? Yang hari tu lah. Korang tolong marathon bagi 300k. Kalau boleh YT Rina ada nak semua 300. Mantap tu. Korang rasa boleh buat tak? Boleh dapat tak macam tu? Ada orang kata kita 2 kali 5 ke dekul. 6, 7. Dia nak rasa aku patut permanent. Sebenarnya korang lelaki Jumaat. Okey. Pergi solat Jumaat. Meronta konten ni nak bagi 300k semua. Okay, bye. Gerak lu. 6, 7.